Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Maisarah, wartawan Pusat Sumber SK Bandar, melaporkan dari Majlis Fatikah Pelantikan Pemimpin Kecil SK Bandar bagi sesi 2025. Majlis ini diadakan bagi memberi pengiktirafan dan amanah rasmi kepada murid-murid yang telah terpilih untuk memegang peranan sebagai pemimpin kecil di sekolah, seperti pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, ketua dan penolong kelas dan lain-lain lagi. Pemimpin kecil ini bukan sahaja menjadi contoh kepada rakan-rakan mereka, malah turut membantu guru-guru dalam memastikan disiplin, keharmonian dan semangat kerjasama sentiasa terpelihara di sekolah. Majlis ini turut dihadiri oleh PDRM untuk memberikan sokongan padu terhadap pembangunan kepimpinan murid. Mari kita saksikan sorotan perjalanan majlis pada hari ini. Allahumma ighfir lana dhunubana wa la tughfirna alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya jumpa saya dalam majlis pada pagi ini. Lepas kita berkolaborasi bersama dengan sekolah cemerlang Kelantan, iaitu sekolah menengah Seri Macang di bawah kelolaan guru bimbingan dan kaunseling beliau bersama dengan anak buah yang merupakan pelajar daripada tingkatan 4 dan grade 3. Dipersilakan Ketua Kelantan Al-Farabi. Bahwasanya kami barisan pemimpin kecil Sekolah Kuasaan Bandar berikrar dan berjanji Bersama saya hari ini, Guru Penyelaras Pemimpin Kecil iaitu Ustazah Ruziah. Ustazah, apakah harapan Ustazah terhadap barisan pemimpin kecil yang baru dilantik pada tahun ini? Terima kasih kepada Inforia PSS SK Bandar. Baiklah, harapan saya ya kepada semua barisan pemimpin kecil yang telah dilantik pada pagi ini, dengan harapan semua pemimpin kecil dapat menjalankan tugas masing-masing. Baik, sebelum tu tahniah saya ucapkan kepada semua pemimpin kecil kerana telah dilantik dan menjadi harapan kepada sekolah untuk memimpin sekolah SK Bandar. Ya? Mereka adalah tonggak utama untuk memimpin sekolah ini sebagai pemimpin kecil bagi menggantikan barisan guru. Jadi saya harapkan semua pemimpin kecil dapat menjalankan tugas masing-masing mengikut bahagian masing-masing. Contohnya kepada pengawas sekolah dapat menjalankan tugas dengan dedikasi, juga kepada PSS dan sebagainya, dan menjadi contoh kepada murid lain. Dan saya harapkan mereka dapat menunjukkan sasiah yang terpuji kepada murid-murid yang lain di samping menunjukkan kepimpinan yang tinggi. Jadi itu saja. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.
Sekian sahaja laporan kami dari Majlis Watikah Pelantikan Pemimpin Kecil SK Bandar. Semoga barisan pemimpin yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi dan tanggungjawab. Saya Nur Maisarah melaporkan untuk Pusat Sumber Sekolah. Terima kasih dan tahniah kepada semua pemimpin kecil.